Gak peduli kata orang di luar sana, selama hati senang, itu maknanya. Hobi Channel, tempat kita beraksi, bikin karya, tumpahkan inspirasi. Setiap detik penuh energi, karena hobi ini hidup di hati. MFS Hobi Channel, kita main, kita belajar, kita enjoy total. Hello guys, selamat datang ke MFS Hobi Channel, channel hobi untuk kita semua. Okay, so untuk video kali ni aku nak review mechanizer Mekamoto. Ni adalah produk terbaru daripada Monster Studio. Okay, so pertama sebelum tu buat korang yang baru jumpa aku punya channel, selamat datang. Dan yang belum subscribe, jangan lupa untuk cepat-cepat tekan tombol subscribe dan tekan loceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update ataupun unboxing terbaru daripada aku. Okay, so aku nak ucap terima kasih buat korang yang setia dengan aku punya channel. So untuk video kali ni aku nak review mechanizer Mekamoto seperti yang ada kat depan ni. Okay, ni adalah pre-order. Aku beli daripada Monster masa tu tengah buat live dekat Shopee. Dan ni aku dapat harga je dalam 60 lebih lah, 65 ke 67 macam tu lah. Sebab masa pre-order tu ada diskaun, so dapatlah harga murah. Okay, so ni kotak dia sangat-sangat cantik. Ada colour warna merah dan ni ada mechanizer. Kat sini Mekamoto Mechanizer. Di atas ada logo Mekamoto Mechanizer. Dan kat sini je bagi tahu dekat mechanizer ni menghasilkan 50 audio card. 50 audio card included. Maksudnya dalam ni kita akan dapat card dia sekali lah. Bukan hanya mechanizer saja, tapi kita akan dapat card dia jugalah. Dan dia ada light dan sound. Ni ada logo authentic produk daripada Monster. Okay, daripada tepi Mekabot mechanized. Dan yang paling best dia macam handphone boleh dicas menggunakan kabel type C. Okay, di belakang kita tengok ada card slot in, action button, power on off dan volume button. Dan ni dia punya card yang kita akan dapat daripada mechanizer ni lah. Dan kat sini kalau korang tengok, Monster Galaxy Card Mecha Strike compatible with mechanizer drive device. Maksudnya kalau korang ada beli kad Mecha Strike akan boleh digunakan dalam mechanizer ni. Dan lagi satu je beritahu lah, pack Mecha Strike ni dijual secara berasingan lah. So korang kalau beli mechanizer ni, janganlah pula korang claim akan dapat pack Mecha Strike sebab pack Mecha Strike dijual berasingan. Okay, di bawah tak ada apa. Dan kat sini ada je punya ni, tahun 2025. Tahun ni baru rilis. Jom kita keluarkan mechanizer ni. Okay, kalau korang beli akan dapat ni lah, akan dapat mechanizer. Okay, ni mechanizer dia. Kat sini kalau korang, aku review dulu lah. Ni button dia, action button dia ada logo kepala Mekabot, volume up dan volume down, on off button. Dan kat dalam ni ada Mekamoto Mechanizer. Dan kalau korang tengok ada macam titik-titik macam tu lah. Okay, daripada atas kalau tengok kat sini ada macam, yang ni cuma replika sajalah, lebih kurang macam kamera macam tu lah. Dan di tepi ni ada sikit dia punya stripe dia. Dan ni ada stripe dia, volume up dan volume down. Di tepi pula tak ada apa. Dan di belakang dia ada logo Mekamoto Mekabot. Dan kat sini ada dia punya sound speaker je lah. Dan ada tarikh je 2025 Monster. Dan ni ada dia punya code je lah. Okay, dan aku tengok apa lagi yang kita akan dapat. Okay, kita akan dapat manual book Okay, ni manual book. Okay, manual book. Yang ni aku tak nak review sangat lah So korang kalau beli pandai-pandai lah tengok Dan kita akan dapat satu type C kabel. Dan seterusnya yang paling best, kita dapat card sekali lah kat dalam ni Dan card ni dijual apa ni? Oh, dia spread kepada dua. Dan card ni kalau korang tengok je di dalam seal plastik. Dan yang ni pun dia dalam seal plastik lah. Okay, jom kita tengok. First kali aku akan reviewkan card apa yang kita akan dapat lah daripada pack Mecha Strike ni Okay, kita keluarkan card yang ni. Dan lagi satu aku lupa nak beritahu, kalau korang beli mechanizer ni, yang card yang korang dapat ni tak boleh dimain bersama MGC atau Monster Galaxy Card sebab yang ni cuma digunakan untuk mechanizer ni sajalah. Okay, janganlah pula tiba-tiba korang lawan tournament guna kad ni pula sebab kad ni dia tak ada power dia. Okay, so kita tengok kat sini. First kali kita akan dapat kad
Yang ni kad dia ada foil Aku rasa semua ni ada foil kot. Okay, so kad-kad yang dalam plastik yang nipis ni adalah kad foil. Okay, ni foil pertama Mecha Blaster, iaitu ada apa ni, muka mecha bot. Dan ni ada dia punya apa ni, yang color hitam ni lah yang boleh digunakan untuk yang device ni. Kalau korang tengok kat tepi ni ada macam hitam-hitam kan, device ni lah yang device ni akan baca lah setiap kod-kod yang ada dekat ni lah, label-label yang ada dekat sini. Okay, so kad pertama kita dapat Mecha Blaster, Mecha Bot Transmode, cantik. Seterusnya kita akan dapat Mecha Dino, Mecha Mega Concho. Ni kalau korang familiar dengan pack Mecha Strike, ni adalah SR dia ya. Dan seterusnya kita akan dapat Mega Mekamato. Yang ni kalau korang familiar, ni adalah AR untuk pack Mecha Strike. Rubica, Ninja Merah, Samurai. Ni cantik betul lah dia punya stripe dia. Dia punya apa ni, artwork dia cantik. Dan seterusnya Concho dan Mascachix. Okay, habis. So total berapa? 10 kad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kad dan dia berlainan Ada warna biru dan warna merah. Yang biru ni mungkin adalah robot, yang merah ni adalah apa ni, Mecha Blast. Apa dia punya ni lah, dia punya form Mekamato tu. Okay, so next kita nak reviewkan kad yang dapat dekat dalam seal ni lah. Yang ni pun aku kena koyakkan lah dia punya seal ni Okay, mungkin seal ni adalah kad-kad common dia. Okay, sebab dia punya seal dia padat betul lah. So kena hati-hati lah. Kalau boleh elakkan buka guna pisau sebab takut calau pula kad-kad ni Okay, stok kad pertama kita dapat Mecha Bike, Mecha Jetpack, Mecha Tank, Mecha Bot, Mecha Mato, cantik, Mecha Boat, Mecha Helicycle, Mecha Cucu. Seterusnya Mecha Gajah, Mecha Beca, Mecha Monkey, Mecha Mato Bomber Mode, Mecha Rapid Blaster, Mecha ABC, Mecha Laser Beam. Dan seterusnya yang ni ada double. Okay, Mecha Plane, Mecha Katak, Mecha Buggy. Banyak betul lah kad-kad kita dapat, memang syok ni. Mecha Mover, Mecha Tabung. Seterusnya kad-kad robot, Cabro dan Jetsis, Karamsi, Emperor Fulus, Concho Zoku, Influenzo, Mami Balut, Tokang, Barbarossa, Hasud, Wending Bros. Macam-macam kad kita dapat ni. Amazi. Dan seterusnya ada double sebab kad ni dia melekat-lekat. Karok, robot yang suka karaoke. Payapi, robot bomber. Scarecrow, Cloudiva. Ni macam double tak. Seterusnya Arcada, Inkasa, Trocket, Chemelia, Dollhouse. Okay, yang terakhir adalah Dollhouse. So banyak jugalah kita dapat kad-kad dekat dalam mechanizer ni. Dan kad ni kita tengok ada berapa kad Okay, so yang ni kad-kad robot aku kira dulu dapat berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 20 kad robot. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay, 20 kad Mecha Bot. Dan kad istimewa foil ada dapat 10. So total ada dapat 50 kad lah. So jomlah kita try masukkan kad-kad ni kat dalam mechanizer ni. Okay, so ni nak buka je, aku tengok je kena tekan on dulu. Okay, sekejap aku tekan on dulu. Mechanizer on. Kalau buka dia ada cakap mechanizer on. Kita try tutup pula. Mechanizer off.
Kalau tutup dia cakap off. Oh, nice. Okay, kita on balik. Mechanizer on. Oh, mantap. Okay, kita try tekan tanpa ada kad. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Ada apa-apa yang saya bantu? Next. Sila masukkan kad ke dalam mechanizer. Dia suruh masukkan kad. Biar saya ulang semula arahan. Ada apa-apa yang saya boleh bantu? Sila masukkan kad ke dalam mechanizer. Okay, ni volume up je. Kalau volume ni akan bunyi ting. Dan ni ada apa ni? Okay, yang ni je button replika je, tak boleh tekan Okay, jom kita try masukkan kad. So kita try masukkan dollhouse lah. Okay, kita tengok masukkan kad je. Kita masuk kat sini, slot in. Robot ditangkap. Fulus. Fulus jaga bagi laku. Nama penuh aku adalah Emperor Augustus Beratus Rebus Fulus. Kita try letak Camellia. Adakah betul tepat je baca? Yang tadi dollhouse je baca Fulus. Okay, next kita tekan Camellia. Robot ditangkap. Camellia. Korang, I tak sihat lah. I nak ambil cuti sakit. Boleh tak? Robot ditangkap. Okay, tak apa-apa. Robot ditangkap. Camellia. Okay, kita sabar. Korang. Biar saya ulang semula arahan. Okay, so kadang dia baca tepat, kadang dia baca lain pula So kita try troket pula. Robot dikesan. Troket. Kali ini aku pasti menang. John Rizal. Oh, macam-macam juga sound dia. Okay, sebab kat sini aku nak review pun terlampau banyak tau kad-kad ni. Mungkin aku akan buat untuk video aku akan datang lah. So untuk video kali ni aku cuma review item-item dan function-function yang kita boleh gunakan untuk mechanizer ni. Okay, so aku rasa video aku sampai kat sini saja. Kerana next jangan lupa untuk subscribe aku punya video, kerana next kita akan reviewkan kad-kad yang terdapat dalam ni, dan kita akan cuba combinekan dengan Mecha Strike punya pack. So korang kalau nak beli mechanizer ni, korang boleh beli dekat aku punya link kat video aku letak kat bawah ni. Okay, so aku rasa video aku sampai kat sini saja. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa di next video.